Kejayaan adalah A kali B kali C kali D tolak E, F, G, H, I. Kalau kita nak berjaya, nilai yang kat sini mesti besar daripada nilai yang sebelah sini. Sini kena kecil, small. Sini kena big. Kalau kita nak gagal, senang je. Okey, kawasan sini small. Sini big. Okey, apa maksud A, B, C, D ni? A ialah kita punya motivasi. Okey, keinginan, kekuatan. B kita punya usaha. C kita punya goal. Goal kita mesti besar, target. Goal kita, target. D kita punya apa? Motivasi, usaha, goal, target. Lagi support, sokongan. Lagi boleh tambah lagi. Z pun boleh. Z dia punya pengetahuan. Baca ke apa kan. Kalau kita punya usaha kita tinggi, motivasi dalaman kita tinggi, goal target kita 9A, 11A, tu tinggilah tu. Support kita tinggi, support daripada ibu bapa ke apa, pengetahuan kita tinggi, maksudnya kita banyak baca buku, maka kita jatuh kat big. Bila ini apa? Ini ialah okey, semua orang akan melalui malas. Masa malas, masa apa? Masa nak santai-santai, masa nak apa lagi? Masa cuti, lagi masa apa? Masa macam leka ke, cuai ke kan? Kalau sini big, motivasi tinggi, usaha tinggi, goal target tinggi, support tinggi, walaupun dia malas, walaupun dia santai, walaupun dia bercuti, walaupun dia leka cuai kan, tetap dia akan sukses, berjaya. Sebab nilai yang besar tolak nilai yang kecil, dia akan jadi sukses. Tapi kalau small kat kawasan sini, motivasinya rendah. Tak ada motivasi langsung, tak ingin pun. Usaha tak buat, target nak 1A je, support pun rendah, pengetahuan pun tak nak ambil. So, dia punya depan ni small. Yang ini jadi big pula. Malasnya banyak, santainya banyak, cutinya banyak, leka cuainya banyak. Bila ditolakkannya, dia jadi gagal. Lepas tu kalau kita nak berjaya, kita kena kuatkan kita punya sini. A kali B kali C kali D tu kita kena kuatkan. Walaupun kita malas, walaupun kita cuti, walaupun kita leka, kita tetap berjaya. Sebab motivasi kita tinggi. Usaha kita tinggi. Goal target kita nak yang best punya. Walaupun kita kelas belakang, kita nak 8A. 8A kita bukan fight dengan budak sentulen. Kita bukan fight dengan budak accounting. Kita fight dengan budak seni. Pendidikan seni visual. Support kita tinggi. Pengetahuan kita tinggi dari segi lukisan ke, matematik ke, sejarah, sains ke. Kita baca buku banyak-banyak, kita buat latihan, kita buat lagi. Maka kita punya kawasan sini sangat big. Lepas tu kita boleh berjaya. Tapi kalau kita motivasinya rendah, usahanya pun rendah juga. Maksudnya tak ada usaha lah. Sebab targetnya rendahnya. Saya cuma nak dapat A je. Jadi tak ada usaha. Support pun tak support awak lah. Sebab awak nak dapat A saja. Pengetahuan awak pun rendah. So, bila ada yang tepi-tepinya ni, dia jadi besar lah. Malas lebih lah, santai, cuti. Maka kita akan gagal. Faham? Okey. Faham dah, Zaid? Faham.